Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita di channel Patak Guru. Okey, hari ini saya berlintang langsung di Stadium Batu Kawan sempena Karnival Johor. Okey, Karnival Johor Mega JPJ Madani sempena ulang tahun JPJ yang ke-80. Okey, kalau kita tengok sini tak ramai lagi, tapi saya dah datang pukul 8. Namanya ada orang lagi awal pada saya. So tengok orang dah mula untuk program pertukaran topi keleda. Okay, hari ni JPJ buat pertukaran topi keleda. Masa ni orang tak ramai lagi, tak beratur lagi, masih lengang lagi. Masa ni dah pukul 8 lebih. So kita diberi taklimat sedikit oleh pegawai JPJ, Encik Abdul Rahman, tentang program pertukaran topi keleda untuk hari ini. So pertukaran topi keleda hari ini adalah 1000 sebelah pagi dan 1000 lagi sebelah petang. So siapa yang datang ni boleh dapat topi keleda percuma, tapi dengan syarat tukar topi keleda lama dengan membawa my card. Tapi jauh lah. Okey, sekarang angka giliran diagihkan kepada yang datang. Okey. So kita boleh tengok pegawai telah mengedarkan angka giliran. So ini helmet saya. Saya ada 2 helmet. Satu untuk anak saya dan satu untuk saya. Okey, helmet silver tu helmet saya. Dan satu lagi helmet anak saya. So satu keluarga boleh ambil satu helmet untuk dewasa dan satu helmet untuk kanak-kanak. So inilah nombor saya 67. So saya nombor 67, angka giliran 67, maksudnya orang ke 67. Okey, sementara tunggu dipanggil. Di sini juga Encik Abdul Rahman memberi taklimat bagaimana penggunaan topi keleda. So itu topi keleda yang diberi percuma warna grey, warna kelabu. So dia ada warna merah, untuk dewasa merah dengan kelabu, dan untuk kanak-kanak ada warna purple atau warna ungu dengan turquoise. So Encik Abdul Rahman membuat eksperimen bagaimana menggunakan topi keleda dengan cara yang betul. So ini adalah helmet anak saya. So helmet ni memang tak ada spek sirim. So saya akan bagi kat dia untuk beratur di bahagian kanak-kanak. So bahagian kanak-kanak belah sana. So sini bahagian orang dewasa. So yang datang awal ni boleh dapat tempat duduk lah. So yang akhir tu, yang datang lambat tu mungkin beratur dulu. So akan mengambil tempat duduk nanti kemudiannya. So ini adalah helmet saya. Memang helmet ni dah lama saya guna, sejak saya belajar dulu. Tapi bahagian dalam cushion tu saya dah tukar dah. So helmet ni brand S-Dot, sudah lama. Tu saya pun dah spray cat semula. So nampak tu bahagian cushion dia pun sudah berkerak. So saya nak tukar. So untuk hari ni sebelah pagi adalah 1000 biji dan sebelah petang 1000 biji. Okey, sekarang dah dipanggil, angka giliran dipanggil. Baris hadapan akan ke depan dulu dan baris belakang akan ke depan. So akan berganjak semua. So barisan saya pun dah mula bergerak. So saya akan ambil tempat duduk nanti. Tengok orang pun semakin ramai. So topi keleda percuma ni memang ramai peminat dia. Barisan saya pun mula bergerak ke depan. Okey, mari ke depan. Tengok ramai beratur. Ini keadaan mendung sikit sebab hujan sebelah pagi. So barisan mula bergerak ke hadapan. Okey, nampak barisan semakin ramai lagi.
Ini bawah sikit ada lagi barisan ke belakang. So hari ni Carnival Johebo ada buat pertukaran minyak dengan topi keleda. Okey, akan beranjak ke depan. So untuk pertukaran minyak 1 liter boleh bawa motosikal di bahagian belakang. So untuk helmet 3 hari, Jumaat, Sabtu, Ahad. So untuk hari ini 1,000 sebelah pagi dan 1,000 lagi sebelah petang. So saya ada dengar pegawai cakap esok ada 1,500 lagi, 1,500 untuk diberi secara percuma topi keleda. So barisan pun dah ke hadapan, saya pun dah mula ke hadapan. Lagi ke hadapan, lagi ke hadapan. So benda ni akan cepat selesai. So helmet, my card, kena bawa my card dengan helmet. So nombor saya, kelahiran saya 67. Okey, lagi sikit lagi. So saya akan bergerak ke hadapan lagi. Semakin lama semakin cepatlah urusan pemberian topi keleda. Kita masih lagi dalam pada satu barisan. Proses pertukaran tak lama 2 minit saja. Tak sampai 2 minit tu. So situ kita boleh tengok contoh topi keleda. Yang purple tu kanak-kanak, yang merah tu dewasa. Okey, saya dah mula masuk. So saya akan ambil kupon untuk helmet. Sekarang saya tunggu dapat kupon. So ini adalah kupon percuma untuk pertukaran helmet percuma, topi keleda percuma. So saya sekarang ni saya tunggu untuk anak saya pula. So bahagian anak kanak-kanak bahagian tepi tu. So nampak pegawai telah mengedarkan topi keleda percuma. So nampak so anak saya tunggu untuk tukar topi keleda kanak-kanak. Dia dah depan dah. So untuk kanak-kanak ada warna turquoise dengan purple. Untuk dewasa merah dengan grey. So untuk bahagian topi keleda kanak-kanak di bahagian hujung, tapi satu keluarga satu topi kanak-kanak dan satu topi dewasa. Okey. Fish. So inilah topi keleda percuma yang saya dapat. Ada warna turquoise lawa tapi dia akhirnya tak bagilah ada. So yang ni topi keleda kanak-kanak warna purple. Saya pakai purple lah, abang ambil biru.